Alright, hari ni aku nak bawa korang jalan ke Sempang Renggam. Tapi bukan dekat area bandar. Sempang Renggam dah bandar ke? Bandar ataupun pekan? Tak tahulah. Kalau pekan, kenapa ada hutan bandar? Tapi bandar tu dekat Renggam. Tak kisahlah. Tapi yang penting aku nak bawa korang site yang bukan bangunan-bangunan tinggi lah. Ini adalah pejalan kaki yang underutilized ya. Aku tak tahulah. Tak nampak ramai yang jalan kaki dekat area sini. Okay, yang aku tunjuk tadi tu itulah KFC. Dan aku buat vlog ni sebenarnya sebab ada sekali tu aku brisk walk kat Sempang lah kan. Saja pusing-pusing Sempang, tak nak pusing hutan bandar je, tak nak pusing tempat jogging yang sama kan. So aku pusing lah pekan Sempang Renggam ni. Bila aku dah pusing tu nak balik rumah, aku sampai satu tempat yang tiba-tiba rasa terimbau tau. Aku pun buat lah video dekat TikTok. Aku tak expect boleh ramai orang yang sama perasaan macam aku. Ni lah tempatnya. Tu lorong tu. Ni video dia. Kau ingat tak dulu kat sini Arison saya ada public phone. Lepas tu korang akan jalan ke sini, tapi korang takut dekat lorong ni. Korang takut lalu lorong ni sebab biasanya ada budak pang lepak. Budak pang lepak kat sini kan. Tapi kau nak pergi KFC kat sana terpaksa lalu. Tak nak lalu sini, kau lalu sana. Kat sebelah situ pun ada public phone, tapi kau tetap lalu sini sebab nak pergi KFC. Aku pun tak tahu video tu boleh dapat engagement yang banyak. So lepas tu aku start lah siri mengimbau aku sikit demi sikit, apa yang aku ingat, apa yang aku tahu pasal Sempang Renggam ni lah. Aku bukan nak claim yang aku terpaling Sempang Renggam. Aku cuma nak share apa yang aku pernah rasa dekat sini, apa kenangan yang aku ada. Yalah, benda-benda macam itu kan. Masa tu aku ada buat satu video pasal target, pasal Pasar Raya Masli. Dulu Masli, sekarang dah jadi target dekat bangunan Rohajat Mall tu. Lepas tu aku dah cakap dulu bangunan tu pernah jadi tapak stesen minyak. Aku pun sebenarnya aku macam pernah tengok gambar tu. Aku pun tak sure, tapi orang lama memang dia cakap kat situ memang ada. Lepas tu je lah, bila aku upload video tu ramai pula yang tak berapa setuju. Mana ada bang, ni dulu tapak kedai makan, mana ada stesen minyak. Aku ni dah tua, kau jangan tipu bang. Aku pun puas-puas dengan aku punya info. Tapi Alhamdulillah ada juga yang bagi tahu memang ada. Tak silap aku dia cakap Shell tapi dengan 2 pump je. Tapi dulu pun siapa je pakai kereta kan. So dia memang dah lama gila lah. Sekarang aku dekat tapak yang dulu pernah ada kedai nasi lemak. Aku pernah makan jugalah kat sini sekejap. Tapi tak tahu kenapa kedai nasi lemak tu tak diteruskan. Ni dekat bangunan Arison dulu. Lepas tu diorang ada cerita ada berlaku rompakan lah apa semua. Time tu aku tak ada lah. Tapi aku ingat tu Arison, kat sana KFC. Arison ni kira antara pasar raya besar lah time tu. Dan sekarang aku lalu dekat tempat pejalan kaki yang ini betul-betul tak ada orang jalan kaki ni, dengan keadaan bersih. Ni pokoknya dah tak ada. Akar je. Sempang Renggam ni mesra jalan kaki ke tak tak sure. Sebab kalau fikir-fikir macam tak ramai sebenarnya yang berjalan kaki keliling Sempang ni. Tak ada jalan amat. Tengok aku jadi macam pemantau. Harap-harap tak jatuh lah. Jalan ni dah macam ni. Ni longkang. Biasanya jalan kaki keliling Sempang ni ada je yang orang brisk walk keliling Sempang apa semua kan. Tapi yang biasa jalan kaki dekat Sempang ni, orang yang biasa pegang macam tarik ikat tepi tu, plastik tu. Lepas tu dia akan buat macam ni.
Macam itu. Lepas tu kalau jumpa kau, dia akan cakap ban RM1. Sekarang dia dah tak minta 20 sen. Dia tak minta RM1, minta RM2. Mungkin RM2 tu harga minimum untuk setin Dunlop ataupun sebatang rokok. Tak tahulah. Tapi kebanyakan macam gitulah. So bila aku jalan dengan beg macam ni, orang mungkin ingat macam tu lah. Okay, aku sekarang berada di kawasan ni lah, hutan bandar. Penuh dengan aku berada di kawasan hutan bandar yang sepatutnya. Tak lah, sebenarnya ini orang kata ni lah jalan panggung, tapi aku tak sure. So mana yang tahu info, tolong betulkan aku kalau aku salah. Tapi dalam ni dah tak ada apa-apa sebenarnya. Tak tahu lah. Jom kita explore sama-sama lah. Tapi kalau kau nampak video ni yang aku upload, maksudnya aku selamat lah. Tapi kalau aku tak, macam mana kau nak tahu aku tak upload? Macam mana nak? Kalau aku keluar dekat TV, kira aku tak selamat lah. Tapi betul ke ni jalan panggung dulu Kalau jalan panggung, kat mana panggungnya? Tapi dalam Waze dah tak ada tau nama jalan tu. Dah dipadamkan daripada sejarah. Yang tahu je tahu, lebih kurang macam tu lah. Sekarang ada lembu, ayam hutan, kebun sayur. Takkan nak tanya lembu ni dia kejar aku tak? Aku tak sempat ni kalau nak kena kejar dengan lembu. Tapi aku rasa kalau naik atas tu, apa aku jalan lagi? Doakan aku selamat. Hutan je semua ni. Macam mana boleh jadi jalan panggung? Kita tak tahu lah. Tak kenapa tak tanya Acik tu? Mungkin dia tahu. Tak apa lah. Lagi satu, selain daripada video tu yang trigger aku untuk buat vlog semula, ada juga komen cakap, abang video pendek-pendek lah, nak panjang-panjang. Tu aku rasa aku patut buat vlog semula. Lama tak buat vlog ni kan. And then lagi satu, dulu aku pernah masuk buku tau. Buku daripada tengah bunyi motor. Buku daripada Dr. Mazli. Dr. Mazli pernah masukkan aku, pernah bagi aku tajuk. Kau tengok ni lah. Ni kau tengok ni buku. Dekat sini lah. Cerita Sempang Renggam. Kisah-kisah keluarga dan komuniti, Dr. Mazli Malik. Nampak? First page, Noah Jamal. Salah tunjuk. Noah Jamal. Terima kasih dan selamat membaca. Teruskan berkarya. Mazli Malik. 98 2022. Nak cek muka aku senang ya. Muka belakang sekali. Nampak ni. Nampak ni. Ni aku. Ni geng-geng aku. Tapi ni pasal skateboard. Ni pasal skateboard. Kita tak nak cerita pasal skateboard kan. Kita nak cerita pasal blogger masuk buku Sempang Renggam. Nampak tu? Beria kan? Woi, beria mat. Time ni kena bawa kamera. Tapi actually time tu aku tak adalah vlog kalau berjalan pakai kamera. Kalau aku jalan-jalan aku biasa pakai GoPro je masa tu. Cuma kalau aku buat vlog yang dekat studio, pakai kamera lah. So kita kena buat vlog semula. Tapi kali ni kita buat vlog lebih kepada Sempang Renggam. On lah so hari ni aku jalan banyak mat kat Sempang Renggam ni. So mungkinlah sempena dengan visit Johor 2026 ni, kita highlight pasal Sempang Renggam. Tepi jalan ni, ni aku buat pusing sekeliling. Kalau korang dapat recall, belakang kedai-kedai ni aku tak sure apa lah. Tapi dekat aku jalan ni memang dulu berdirinya kedai-kedai. Ni selekoh nak ke Renggam. Tapi kedai-kedai tu semua dah tak ada. Kawasan ni dah lapang.
Sebelum kena roboh tu ada kedai runcit, ada bengkel, kedai buat kepok. Apa lagi sebelahnya ada kedai makan, ada Farhan Seafood. Lepas tu sini dah lapang. Dekat kedai kepok dulu tu, sebelah dia ada kedai makan tau. Seberang belakang balai polis tu ada klinik. Dekat klinik tu aku cabut gigi. Lepas cabut gigi tu aku minum teh ais dekat kedai makan tu. Yang tu aku ingat. Sebab bapak aku cakap kalau minum ais darahnya nanti berhenti mengalir. Aku tak tahu betul ke tak tapi cara tu berhasil. Sekarang jadi, yang aku dengar sepatutnya jadi kawasan parking untuk masjid. Tapi tak tahu still ada kawasan kosong. Sayang kan tempat ni. Ini kalau ada lampu jalan, pasang lampu area sini kan, ada 1 ke 2 lampu, rasa ramai je yang lepak sini. Mungkin dah boleh ada kedai burger, ada food truck, ada whatever lah. Tapi sekarang ada 2 tiang lampu, 2 tiang whatever. Tak tahu sekali dia lah dia nak buat apa. Itulah persempangan. Inilah Sempang Renggam, Sempang ke Renggam. Untuk menguatkan bukti yang kat sini lah starting Sempang Renggam tu. Korang tengok tempat ni Sempang Renggam kosong. Nanti muka aku tak ada, so aku Sempang Renggam kosong. Alright, ni sekolah agama kita dulu. Aku nak sekolah dekat sini sekejap. Kenangan dekat sini, aku punya kenangan kat sini cuma aku berlari jatuh tangga. Ada muka aku. Dekat sana ada kedai runcit, kedai makan. Tapi area situ diorang nak besarkan, katanya lah, jambatan tu ke ataupun jalan depan tu diorang nak besarkan untuk sekolah ni, untuk parking, untuk trafik kat sini lah. Ni sekolah ni tepi jalan je. Aku tak sure kalau sekolah ni boleh dapat pagar macam SK Dosh ataupun sekolah SMK SR. So macam tu lah. Mungkin akan datang boleh dapat sebab ni tepi jalan kan. Ini SKSR 1. Aku tak pernah sekolah kat sini, tapi aku pernah 3 bulan 4 bulan niaga kantin kat dalam ni. Tapi tu dah besar lah, bukan masa kecil. Tapi kenangan aku dekat sekolah ni cuma aku selalu main skate. Aku bawa tempat dia inilah tangga pergi klinik, tempat aku cabut gigi tadi. Dulu selalu juga lalu jalan ni, sebab jalan ni ada jalan shortcut ke bus stand depan sana, bus stand sebelah balai. Inilah astakanya. Aku tak sure korang boleh nampak secara wide ke tak, tapi inilah astakanya yang dulu kita orang main skate. Dulu tak ada pagar macam tu. Daripada sana ke sana setiap hari Sabtu kita orang main skate dekat situ. Jangan set otai-otai. Aku main skate dah otai-otai. So dulu ada shortcut lah ke sana. Sekarang dah tak ada, sekarang jalan tu dah tutup. So ni adalah klinik dulu, tapi sekarang dah pindah jadi KK yang lebih besar dekat Sempang. Bang. Buat video. Video Sempang Renggam. Nanti jumpa dekat grup Sempang Renggam. Ya. Okay, kalau korang turun tangga ni kan, katalah korang tak ada transport, korang turun tangga, inilah jalan korang. Jalan sama korang kongsi jalan raya, jalan besar. Tapi macam aku cakap lah, kalau Sempang Renggam nak buat tempat berjalan kaki, bukannya semua orang jalan kaki, bazir duit kerajaan ni. Aku tunjuk kat korang apa salah satu pembinaan yang ada fungsi kat Sempang Renggam. Ada buai dekat bus stop. Tu bus stop, ni ada buai. And guess what? Ini first time aku naik buai ni.
Naf kata setiap pembinaan tu ada fungsi. Sebab dekat sini bas lambat. Bas yang ada sini daripada Aitam ataupun Sempang ke Johor, kan, ke Kulai, Senai dan ke Lakin lah. Jarak masa dia aku tak tahu. Tapi masa aku sekolah dulu, jarak masa dia dalam 40 minit ataupun paling lambat sejam. Dia willy kan. Korang nak tengok tak lagi satu tempat yang dulu ada bangunan banyak, sekarang dah tak ada. Okay, jap, aku jalan. Tak ada dalam 200 meter lah. Tapi stay tune, kejap. Ini dulu tak ada. Ini dulu tak silap aku macam satu kawasan lapang. Tapi ada jalan shortcut yang tembus dekat belakang quarters klinik tadi. So kalau aku ke sekolah agama ataupun daripada Astakan tadi, aku akan lalu sini lah. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah jadi, dulu ada orang jual makanan di sini, sekarang dah tak ada. Pejabat pos korang dulu, aku tak ada kenangan kat sini selain menunggu lama. Kita ada lubang yang tak bahaya. Tak apa, lubang tu tak bahaya. Sebelum sampai sana, ni aku buat korang lalu tempat yang dulunya hutan, tapi sekarang tengok lah sendiri, dah lawa mat. Dah ada taman bunga, dah ada tempat duduk, dah ada kawasan lapang. Dulu ada lampu ni. Ni Farhan pindah sini lah. Nampak tu, tu Farhan, ini penawar. Okay lah, aku belanja view tinggi sikit. Ni kita ada side naik Sempang Renggam. Kalau sesat lagi tak tahu lah. Dulu ada air pancut di sini. Actually aku tak sure tempat beriadah ke, tempat apa kan. Cuma kalau tempat beriadah mungkin tak berapa selamat lah, sebab ini terus ke jalan besar. Dibuatnya budak-budak melompat ke sana, kena lenyek lori. Dan jangan bayangkan bukan lah. Lah, tapi kita ada bola. Tak tahulah apa diorang punya plan apa semua kan. Ni biasa macam ni lah. Teman, okey tak? Oh ya ke? Alah, asyik RM5 je. Tak ada? Tak ada. Belum gaji. Jalan. Itulah. Biasanya dia yang jalan kaki. Dia dengan geng-geng dia. Tapi ada yang dah tewas lah. Seorang dua yang dah tewas. Tapi tinggal dia. Kenapa tak dibersihkan orang-orang macam tu? Tak tahu. Dulu kat sini ada kedai. Ada 1 kedai, 2 kedai, 3 kedai. Ini air kelapa yang depan kedai tu. Sekarang pakcik ni berniaga kat sini. Taman, belakang ni ada taman, tapi dah diratakan. Tinggal pokok dia. Aku pun tak tahu ni sebenarnya taman apa. Tapi dulu aku pernah sesat lalu jalan dalam ni. Mostly Cina kan duduk. Cuma sekarang aku tak sure kenapa kawasan sini dah dilapangkan. Tak, semua dah tak ada ni. Semua dah tak ada. Dulu ada rumah-rumah, ada taman. Kalau tak silap aku memang ada taman. Sekarang dah jadi tempat buang sampah. Ada orang duduk sini lah. Tapi aku rasa selagi tak mengganggu selagi tak mengganggu image Sempang Renggam, tak mengontokkan image Sempang Renggam, biarlah dia kan. Kawasan ni dulu ada kedai-kedai, sama juga ada bengkel-bengkel. Atau kalau tengok ada tapak dia sikit. Ada bengkel-bengkel, tapi semua bangunan sini dah tak ada. Tak tahu in future diorang nak buat mungkin rumah flat ataupun kondominium ataupun tak sure abang.
Okay lah, aku tunjuk lagi. Bangunan-bangunan sini semua dah tak ada. Ni kawasan sini semua dah tak ada dah. Dah clear Mat. Ada pokok pisang lah. Nampak tak tanam pokok pisang? Depan sana ada Mak Ani, asam pedas Mak Ani. Okay dah, aku dah lintas jalan. Lintas jalan sambil buat vlog. Adalah tidak di angin kuat, adalah tidak direkomendasi Kita on the way balik. Saya cukuplah episod tu untuk episod yang ni, untuk video kali ni. Korang macam biasa lah, kalau korang boleh tekan subscribe, korang boleh follow, korang boleh like. Yang penting korang komen. Korang komen kat mana lagi tempat aku nak singgah. Sebenarnya video dalam TikTok dah ramai dah bagi cadangan, tapi ya aku catch up sikit-sikit. Sempang ni banyak tempat yang best. Okay, tengok sana tu Tunggu episod 2. Ciao.